warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani dan salam satu Malaysia. Saya Nuadra Syadia binti Muhammad Faizal merupakan murid tahun 4 yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kedah Selatan. Saya berasa sangat bangga kerana telah dipilih sebagai calon skim lencana anti dadah Johor. Program ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada murid dalam menyampaikan mesej anti dadah kepada murid-murid di sekolah. Antara tugasan yang perlu dibuat ialah saya telah menghasilkan 2 infografi yang bertajuk Bahaya Rokok dan Hidup Sihat Tanpa Rokok. Rokok merupakan satu tabiat kecil tetapi membawa kesan yang sangat besar. Setiap surutan rokok boleh melepaskan lebih 7,000 bahan kimia yang berbahaya dan sekurang-kurangnya 70 daripadanya boleh menyebabkan kanser. Merokok bukan sahaja bahaya kepada perokok tetapi bahaya kepada orang sekeliling. Asap rokok boleh merosakkan paru-paru anak kecil, melemahkan jantung pasangan dan bahkan boleh meningkatkan risiko kematian bayi. Inilah racun yang perlahan-lahan membunuh tanpa kita sedari. Selain itu, rokok juga mengikis kewangan. Wang yang sepatutnya digunakan untuk keluarga dan masa hadapan hangus begitu saja bersama asap yang merosakkan. Bukan itu sahaja, puntung rokok yang dibuang juga boleh merosakkan alam sekitar, mencemarkan sungai, tanah dan udara yang kita hirup. Namun, masih belum terlambat. Hidup tanpa rokok membawa 1001 manfaat. Paru-paru menjadi lebih bersih, nafas lebih segar, tubuh lebih bertenaga. Risiko kanser, serangan jantung dan strok berkurang dengan ketara. Keluarga juga terlindung, kewangan lebih stabil dan alam sekitar lebih terpelihara. Hari ini, buatlah pilihan yang bijak. Berhenti merokok sekarang, bukan esok. Mulakan langkah kecil untuk hidup yang lebih sihat, bebas dan bahagia. Katakan tidak kepada rokok. Pilihlah hidup tanpa rokok demi diri, keluarga dan generasi yang akan datang. Sebagai bintang kecil, saya juga telah berkongsi tentang maklumat berkaitan Babe, udara bersih, hidup sihat dan tak nak rokok sewaktu perhimpunan pagi. Semoga sedikit usaha kecil ini memberi kesan sangat besar pada murid-murid di sekolah. Program ini memberi impak positif serta membuka mata saya betapa perlunya kita sebagai murid mengambil tahu tentang bahayanya merokok dan sekaligus kita perlu berani menolak ajakan merokok. Saya amat berterima kasih kepada guru-guru kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menjadi ejen rakan sebaya dalam menyebarkan kesedaran tentang bahayanya merokok. Marilah kita bersama-sama membanteras kegunaan rokok serta mewujudkan persekitaran sekolah yang sihat dan murid yang ceria. Sekian, terima kasih.